Dahulu kala, di sebuah negeri bernama India, tinggallah seorang putera muda bernama Siddhartha Gautama. Baginda memiliki segala-galanya yang diimpikan oleh sesiapa sahaja, sebuah istana yang megah, taman-taman yang indah, dan semua makanan vegetarian yang lazat serta pakaian yang paling halus. Ayahandanya, Raja, memastikan Siddhartha tidak pernah melihat apa-apa yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, dengan harapan baginda akan sentiasa gembira di dalam tembok istana. Namun, meskipun dengan segala kemewahan ini, perasaan aneh tumbuh di hati Siddhartha. Baginda merasa seperti ada sesuatu yang hilang, kebenarannya lebih mendalam yang tidak dapat baginda fahami. Emas dan permata, muzik dan tarian, terasa seperti mimpi indah yang tidak sepenuhnya nyata. Suatu hari, kerana ingin tahu tentang dunia di luar, Siddhartha secara rahsia meninggalkan kawasan istana. Baginda melihat seorang lelaki tua, kemudian orang sakit, dan akhirnya, mayat sedang dibawa pergi. Pemandangan ini membuat baginda memahami bahawa setiap orang akan menghadapi usia tua, penyakit, dan kematian. Baginda juga melihat seorang lelaki suci, yang dipanggil Pertapa, yang hidup dengan sangat sedikit, mencari kedamaian. Ini membuat Siddhartha menyedari bahawa hidupnya yang selesa hanyalah sebahagian kecil dari dunia. Baginda memutuskan tidak boleh berpuas hati dengan kehidupan di mana penderitaan disembunyikan. Siddhartha membuat pilihan yang sukar, baginda meninggalkan kehidupan dirajanya, keluarganya, dan masa depannya sebagai raja. Baginda ingin mencari jalan untuk mengakhiri penderitaan bagi semua orang, kebahagiaan sejati dan abadi yang bukan sekadar momen sesaat. Baginda menjadi seorang petapa yang mengembara, mencari jawapan. Selama bertahun-tahun, Siddhartha menjalani kehidupan yang sangat ketat, hampir tidak makan apa-apa dan bermeditasi berjam-jam. Baginda percaya bahawa jika baginda membuat tubuhnya menderita, fikirannya akan menjadi jelas dan menemukan kebenaran. Baginda menjadi sangat kurus dan lemah, hampir kehilangan nyawanya. Tetapi, jalan ekstrem ini pun tidak membawa kedamaian yang dicari. Baginda menyedari bahawa kedua-dua kemewahan besar dan kesusahan besar bukanlah jawapannya. Baginda masih mencari apa yang benar-benar layak baginya, pemahaman lengkap, bukan hanya bentuk perjuangan lain. Suatu hari, seorang gadis kampung muda yang baik hati bernama Sujata melihat baginda kelihatan lemah dan menawarkan semangkuk bubur nasi. Hidangan ringkas dan berkhasiat ini mengembalikan kekuatannya. Baginda menyedari bahawa jalan tengah, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, kemungkinan adalah jalannya. Baginda menemukan sebatang pokok besar yang rindang, kini dikenali sebagai pokok Bodhi, dan duduk di bawahnya. Siddhartha membuat janji yang kuat kepada dirinya sendiri, baginda tidak akan bergerak sehingga baginda menemukan kebenaran mutlak, tidak kira apa yang berlaku. Baginda bertekad untuk tidak berpuas hati dengan apa-apa yang kurang daripada pencerahan yang lengkap. Semasa baginda bermeditasi dengan mendalam, banyak penglihatan menakutkan dan fikiran yang menggoda cuba mengalih perhatiannya. Ini seperti keraguan dan ketakutan dalaman yang cuba menarik kita jauh dari matlamat kita. Tetapi Siddhartha tetap tenang, fokus pada kedamaian dalaman baginda. Melalui fokus yang tidak berganjak ini, baginda melihat menembusi semua ilusi dan memahami sifat sebenar kehidupan dan penderitaan. Baginda telah menghadapi cabaran terbesarnya dan muncul sebagai pemenang. Pada saat itu, baginda mencapai pencerahan, menjadi Buddha, yang bermaksud yang telah bangun. Baginda telah menemukan apa yang benar-benar layak baginya, kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam yang mengubahnya sepenuhnya. Buddha kemudian menghabiskan sisa hidupnya mengajar orang lain bagaimana untuk mencari jalan mereka sendiri menuju kebebasan dan kegembiraan. Perjalanan baginda mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Jangan sekali-kali berpuas hati dengan apa yang hanya kelihatan baik di luar jika hati anda terasa kosong di dalam. Jangan sekali-kali berpuas hati dengan kurang daripada potensi sebenar anda, atau dengan jawapan yang tidak benar-benar memuaskan soalan terdalam anda. Sentiasa cari kehidupan yang benar-benar memuaskan anda. Fahami apa yang benar-benar anda layak, bukan hanya keselesaan atau harta benda, tetapi kedamaian dalaman, tujuan, dan kebahagiaan sejati. Anda mempunyai kuasa di dalam diri anda untuk berusaha mencapai kebenaran yang lebih tinggi itu, sama seperti yang dilakukan Siddhartha.